Okay, hari ni kita tengok soalan penuh, tajuk rekod tak lengkap, kaedah analisis. Wan Syamimi, seorang peniaga kedai runcit Sina, tidak menyimpan rekod perniagaan yang lengkap. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Hub. Kita tengok ini lah, ada dua soalan, cikgu print tu. Tengok yang ni dulu, yang ni yang lebih mudah sikit. So macam kita tengok soalan yang ringkas kan, dia punya bentuk soalan, dia bagi pertama sekali senarai baki-baki awal dan juga senarai baki-baki akhir. Jadi langkah pertama kamu ialah sila camkan setiap item itu kepada aset dan juga liability. Jadi kamu diberikan kenderaan, perabot, inventory, bank, akaun belum bayar, sewa prabayar dengan gaji belum bayar. Okay, yang mana liability? Akaun belum bayar dan juga gaji belum bayar. Nah, yang lain semua kita boleh label lah sebagai item aset. Kenderaan aset bukan semasa, perabot pun aset bukan semasa, inventory aset semasa, bank kamu tengok angka dia positif, jadi kita label sebagai aset semasa yang awal ni. Dan sewa prabayar pun aset semasa. Okey, itu step pertama dah, label-labelkan aset dan liability. Sebab nanti kamu tengok kamu akan perlu mengira modal, so kena kenal aset dan liability. Okay, macam biasa di bahagian tengah dia bagi maklumat. Yang ni dia tak macam yang kita buat kemarin. Kemarin dia bagi akaun bank ataupun buku tunai. Macam yang ni dia buat dalam bentuk senarai, no? Maklumat penerimaan dan pembayaran. Tapi sebenarnya sama ialah macam bentuk tu, no? Kamu bayangkan yang penerimaan tu macam berada di sebelah debit dalam buku tunai lah. Bayang macam buku tunai kan, kalau terima dia duduk sebelah debit, awak bayang macam tu lah. Kemudian yang pembayaran kamu bayangkan macam sebelah kredit akaun bank ataupun buku tunai. Ataupun kalau kata kamu nak draw pun draw je lah. Kalau kata nak tambah kan, nak bagi nampak macam ada buku tunai tu, dia punya T dia tentulah kan. Lepas tu yang senarai-senarai ni semua berada di sebelah kredit lah kan. Kalau kata ni akaun bank, contohlah kan akaun bank. Maksudnya yang debit tu, yang dua benda tu, butiran yang lain semua berada di sebelah kredit. Okay, bayangkan macam buku tunai lah. Jadi kita tengok apa yang ada di dalam senarai. Okay, penerimaan. Ada butiran jualan. So macam kita tengok soalan pendek yang sebelum ni, jualan dalam buku tunai bermaksud jualan secara tunai. Dan ada butiran komisen, yang tu faham sebagai apa? Faham sebagai hasil. Faham sebagai hasil. Okey, di sebelah pembayaran ada butiran belian, so sama macam hal tu juga. Yang ni adalah belian secara tunai. Okay, soalan ambil ke depan ni. Belian secara tunai. Kemudian ada butiran perabot baru. Ada butiran perabot baru. Apa maksud perabot baru tu? Perabot baru lah. Maksudnya kita membeli aset, beli aset bukan semasa. Sebenarnya patutnya dia tak tulis lah butiran. Kenapa dia boleh tulis perabot baru? Sebab dia bukan bagi dalam bentuk buku tunai lah. Kalau kata dia bagi bentuk buku tunai, dia kena guna nama akaun lah kan. Maksudnya butiran dia sepatutnya perabot lah. Ini sebab dia bagi senarai pembayaran, dia boleh tulis lah perabot baru lah. So kamu faham tu sebagai beli aset bukan semasa, beli perabot lah. Okay, kemudian kamu ada butiran sewa dan gaji tu macam biasalah, iaitu belanja, akaun belum bayar, banyak hutang kan, jadi ABB berkurang. Angkutan keluar ni belanja lah. Bila dia buka Audi lah, dia angkutan keluar dia belanja. Dan insurans pun belanja. Okay, jadi dalam senarai kat tengah tu, itulah maklumat yang kamu boleh korek. Yang kamu boleh korek maklumat itulah. Yang ni yang saya kata dia sebagai menggantikan imbangan
duga no, kamu dapat maklumat hasil belanja, maklumat belian aset dan maklumat jualan belian tu, dia macam ganti sebahagian timbangan duga lah. Okay, bergerak ke maklumat tambahan. Pada bulan Januari 2022, Puan Syamimi memulangkan barang niaga RM550 kepada pembekal. Jadi yang ni pulang apa? Dia kata pulang kepada pembekal, pulang apa? Pulangan belian lah. Yang ni pulangan belian. Jadi pulangan belian, macam cikgu bagi tahu kemarin, adakah yang ni memerlukan pelarasan pada baki akhir akaun belum bayar ataupun tak perlu buat sebarang pelarasan? Cikgu bagi tahu yang tambahan nota tu kan, kalau dia sebut belum direkodkan, baru kamu kena buat pelarasan. Yang ni maksudnya hanya sekadar makluman saya lah. Maksudnya nanti kamu masukkan di dalam akaun kawalan belum bayar, masuk sebelah tolak. Tak payah buat pelarasan baki akhir lah, sekadar makluman. So nanti dia masuk dua tempat lah. Yang masuk ke akaun kawalan, lagi satu yang masuk ke akaun perdagangan. Sekadar makluman. Okay, ayat nombor 2, insurans yang dibayar termasuk insurans peribadi. Maksud insurans ada pelarasan. Bila dah sebut insurans peribadi ni, nak faham sebagai apa? Okay, nak faham sebagai ambilan. Soalan ni, yang bahagian tu awak faham sebagai ambilan. Jadi apa kena buat dengan belanja insurans di atas? Okay, nah, kita kena buang lah tolak yang peribadi. So tolak 250. Kalau nak kira siap-siap pun boleh lah. Nanti dalam jawapan akaun untuk rugi, insurans kamu hanya masukkan angka bersih sajalah. Tinggal apa? 500 lah. Okay, itu yang mudah-mudah kita kira bila siap-siap. Jadi itulah nombor 2 ada maklumat ambilan dengan tolak belanja insurans. Okay, yang nombor 3 ni penting ni. Dia bagi tahu kenderaan dibeli pada 1 Julai 2020. Kadar susuk nilai dia adalah 10%, kaedah baki berkurangan pula. Jadi kamu tengok soalan di atas balik. Kita punya soalan ni 2021 start 1 Julai 2021. Dia bagi tahu beli kenderaan 1 Julai 2020. Jadi maksudnya 1 Julai 20, maksudnya kenderaan tu dia beli bila? Setahun sebelum tarikh soalan. Jadi apa yang tersirat kat situ? Ada susuk nilai terkumpul. Walaupun dalam senarai tu dia tak bagi, kan? Tadi yang saya duk kata ni, pelarasan modal awal nanti habis-habis selalu untuk ada pun SNT. So ayat yang macam ni lah. Dia habaq kita beli bila aset tu, tarikh dia adalah tarikh sebelum tarikh soalan. Jadi di sini akan ada tersirat SNT. Ada tersirat SNT kat celah-celah tu. Jadi kita kira lah, waktu masa yang memerlukan kita kira. Ni kita just faham benda dulu. Okey, baik, kamu dikehendaki menyediakan pengiraan jumlah belian, penyata mengira modal pada 1 Julai 2021, so modal awal lah. Dan penyata mengira modal awal dan penyata pendapatan, maksudnya akaun perdagangan dan untuk rugi, dan juga PKK, penyata kedudukan kewangan. Tu saya kata soalan ni dia akhir sekali jawapan kamu adalah sama macam milikan tunggal biasa. Cuma cara nak membuat pelarasan tu yang berbeza. Okey, di sana kita buat dulu A. Pengiraan jumlah belian, macam kamu dah rujuk soalan yang saya bagi 2 kelas yang lalu kan, soalan pelarasan tu. Bila dah sebut secara macam tu, secara tersirat dia kamu kena sediakan juga akaun kawalan. Kena sediakan akaun kawalan sebagai jalan kerja. Okey, baik. So kita sediakan akaun kawalan.
Akaun kawalan belum bayar. Soalan A. So macam biasalah, akaun kawalan belum bayar ni selanglah dah 5 6 baris. 1 2 3 4 5. Buat siap-siap dia punya jumlah. Itu ingatlah balik lah, dia ni liability. Okay, akaun belum bayar liability. So L bertambah kredit. Jadi bila nak buat pengurangan di sebelah debit, jadi sebenarnya cuba buat akaun kawalan belum bayar, gunakan kaedah yang sama macam soalan-soalan pelarasan pendek sebelum ni. Masuk bahagian awal, silang bahagian akhir, bergu buku tunai, tolak yang lain-lain. Silakan cuba dulu sendiri. Akaun kawalan belum bayar. Masuk bahagian awal. Bahagian awal dia 7,100. Masuk baki awal, silang baki akhir. Baki akhir dia berapa? 6820. Butiran baki bulan baru, baki BB awal, baki hujung bulan, baki HP baki akhir. Masuk baki awal, silang baki akhir, bergu buku tunai. Buku tunai pembayaran kepada ABB 9,200. So debit lah kan. ABB tolak lah, kita pun dah tulis tadi. ABB berlaku pengurangan. So letak sebelah debit, tulis bank, tolak lain-lain. Yang lain-lain tu ada satu benda saja lah, pulangan belian. Berapa? 550. Ulangan belian 550. 550 ulangan belian. Jadi itulah butiran yang kemungkinan masuk. Imbangkan untuk belian. 9,200, 550 tambah dengan 6,820. Jumlah besar 16,570. Okey, tolak 7,100. So belian kamu dapat 9,470. Yang tu belian kredit. Jadi bagi mengelakkan kesilapan dalam jawapan penyata pendapatan, terus buat pengiraan belian. So bawah tu awak terus tambah. Sebelum tu lagi satu, baki BB dulu lah, jangan lupa. Baki BB 6820 bawa ke bawah. Lepas tu baru buat pengiraan jumlah belian lah, sebab yang tu yang dia minta lah. Jumlah belian. Jadi ambil yang kita baru dapat tu 9470. Sila tambah dengan belian dalam pembayaran. Nak tengok balik belian dalam soalan. Tu 2210. Jadi tambahlah kat sini 2210. Jawapan akhir jangan lupa lah bersimbol RM lah. Jadi dapat apa? 11,680. Okey, yang tu baru dapat markah dah sebab dia minta pengiraan jumlah belian. Kalau kamu buat setakat akaun kawalan, kamu dapat markah tak habis lah. Dapat markah tak penuh. Kamu terlupa buat yang dia minta tu. Okeylah, jadi yang ni tak ada apa-apa yang luar biasa lah. Maklumat tambahan nombor 1 pun tak perlu buat pelarasan pada bahagian akhir sebab dia tak nyatakan belum rekod. Jadi kita buat macam biasa sahaja. Okey, ada apa-apa pertanyaan tentang akaun kawalan? Okey, baik. Seterusnya soalan B. Ini kamu dah buat banyak kali lah. Waktu kita buat tajuk rekod tak lengkap kaedah perbandingan, kamu dah buat banyak kali. Penyata mengira modal awal. So kaedah yang sama lah. Jadi sila ingat semula rumusnya apa dia? Aset tolak liability. Aset tolak liability. Dia punya rumus dia adalah aset tolak
liability pada awal tahun lah. Cuma tadi dah ada satu trik dah. S&T. Nah, ada satu trik dia adalah S&T. Baik, tak apalah buat tajuk dulu lah. Penyata mengira modal pada 1 Julai 2021. Okey, aset tolak liability. Macam biasa, kita kira oleh aset dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 selang bagi lebih lah sikit noh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 8 ke. Tolak liability. Okay, aset tolak liability. Dah boleh macam tu. Ish. Kabut tu. Baru nak jadi line. Okey. Jadi macam hari itulah nak awak tengok senarai senarai baki awal dengan baki akhir tu. Cuma sekarang ni jangan lupa nak kenderaan sebenarnya ada susut nilai terkumpul yang secara tersirat disebut dalam ayat nombor 3. Dia bagi tahu tarikh beli adalah setahun sebelum tarikh soalan. Jadi untuk kenderaan tu kamu kena buat macam ni lah. Kenderaan 15,000 tu kos dia. Kan kamu kena tolak dengan susut nilai terkumpul. Dia cuba kira berapa ringgit. Dia kata 10% kaedah bagi berkurangan. Maksudnya baru ada setahun lah kan. Susut nilai terkumpul tu baru ada setahun. Daripada tarikh dia beli 2020 nak sampai ke tarikh awal nak kira modal ni baru ada setahun. Baru setahun S&T dia. Jadi awak dah belajar last year waktu form 4. Mengira S&T pada tahun pertama, kaedah gaya lurus dan kaedah bagi berkurangan akan menghasilkan angka yang sama saja kan. Sebab S&T yang kosong kan, kalau kita ikut rumus peratus darab kos tu yang gaya lurus, peratus darab kos. Yang rumus bagi berkurangan peratus darab nilai buku, kos tolak S&T kan. Tapi kan baru beli, maksudnya kos tolak kosong lah, S&T tak wujud. Nah, jadi kamu ingat balik waktu cikgu ajak last year kita buat sud nilai tahun pertama, kaedah apa pun yang kita guna sama ada gaya lurus ataupun bagi berkurangan akan menghasilkan angka S&T ataupun angka sud nilai yang sama saja. Jadi awak boleh congok lah sebenarnya kan. 10% awak darab dengan 15,000. Jadi dapat berapa S&T? 1,500 lah. Boleh congok sajalah sebab dia itulah nah. Kos tolak S&T tu kos tolak kosong. Jadi sama dengan 1,500. Baru setahun. So ni apa 13,500. Ya, kalau kata kamu tak perasan benda ni waktu jawab soalan, jalan terus nak isi semua aset total dan tolak. Memang salah lah, satu angka tak ada. Tapi kalau tak perasan paksa jalan terus buat sampai habis. Okey, kenderaan dah masuk, lepas tu salin lah perabot 7,500, inventory 16,650, bank 13,450, akaun belum bayar masuk bawah lah. Akaun belum bayar 7,100.
And then sewa prabayar, naik atas balik lah aset. Sewa prabayar 330. Dan yang terakhir, gaji belum bayar 400. Okay, kamu akan dapat penyata modalnya lebih kurang macam tu lah, no? So kalau saya kata dia, kalau kamu tak perasan bahawa ada pengiraan SNT tu, kamu letaklah kenderaan tu 15,000, salin perabot, salin inventory, salin sewa prabayar, salin ABB, salin gaji belum bayar, jumlahkan dan tolak. Jalan bagi siap lah. Kok mana pun habiskan jawapan. Okey, dia dapat berapa jumlah tu? Aset. Tambah semua dapat berapa aset? 50 ribu. Kat bawah tu 7,500 lah. Oh, dia boleh congok lah. Sekat lah. Laju congok. Okay, aset berapa? 51. Okay, 51430. Kalau kata salah kenderaan tu, tak apalah kan. Proceed je lah. Okay, so aset tolak liability lah. Jangan lupa. Tolak jangan pergi tambah pula. Aset tolak liability. So, tu dia lah modal awal. Jadi 43930. Okay lah, tu jawapan B, penyata modal. So setakat ni dah ni dua bahagian khas yang selalunya ada dalam tajuk rekod tak lengkap. Analisis lah, kamu kena buat akaun kawalan dan penyata mengira modal awal. Biasanya yang ni ada lah dalam soalan yang tajuk macam ni. Okay, seterusnya kita nak jawab soalan C dengan D. Okay, jadi sekarang ni kamu buat dulu format kosong PPE dan PKK macam duk buat selalu. Cumanya mungkin ada beberapa butiran kamu boleh tinggalkanlah yang mana tak ada. Kalau kata nak ringkaskan sikit boleh je lah kan, nak tinggalkan butiran-butiran yang tiada. Jadi bolehlah buat 3 kolom untuk buat format penyata pendapatan dan juga nak buat juga PKK. Okey, nak buat format kosong macam biasalah, macam dah buat selalu. Penyata pendapatan. Penyata pendapatan tu sebenarnya adalah akaun perdagangan dan untung rugilah lah. Cuma soalan ni dia guna istilah penyata pendapatan. Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2022. Bolehlah kalau nak diskaun beberapa butiran macam contohnya pulangan jualan tak ada kan. Kalau nak tinggalkan bolehlah. Kita ada jualan ni, kita buat siap-siap lah format tu. Dua-dua tu kita jawab isi angka dan sambil-sambil buat pelarasan. Jualan, pulangan jualan boleh abaikan, tak ada. Kemudian tolak KJ. Jualan tolak kos jualan. Inventory awal. Belian. Pulangan belian ada kan, maklumat tambahan tadi. Tolak pulangan belian. Pulangan belian tulislah, dah ada. Okey, ni kalau kita tengok Audi tak ada kan. Audi tak ada. Bila Audi tak ada, kamu tak perlulah selang sampai 5. Lagi dia akan jadi luas sangat lah. Kalau Audi tak ada ni, biasanya kalau selang 3 pun dah okey lah. Nah, kalau ada Audi, selang 5. Kita tolak dengan inventory akhir.
dapat KJ. So lepas KJ kita nak kira untung kasar. J tolak KJ. Okay, tulis tu siap-siap lah macam biasa lah. Jualan, kos jualan, untung kasar duk luar, inventory, orang tengah, belian ada pengiraan, duduk dalam dulu. Okay, format account, perdagangan, sambung untung rugi, tambah hasil, tolak belanja. Tambah hasil 1, 2, 3, 4, tolak belanja. Okey. Nah, siaplah kan format penyata pendapatan kosong. Nah, seperti yang nak buat selalulah. Ni kita ringkaskan, kita tak masukkan butiran pulangan jualan dan celah-celah pulangan belian tu saya selang 3 saja sebab tak ada apa? Tak ada Audi. Okeylah, dah siap yang tu macam biasa buat lagi satu format yang kedua penyata kedudukan kewangan pun macam dulu-dulu juga. Ni pun samalah, bolehlah nak diskaunkan beberapa butiran yang tiada. Penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2022. Contohnya kalau PKK ni, kalau kamu nak diskaun butiran, nak kosongkan butiran, contohnya kalau kamu tengok kan bahagian aset semasa lah yang paling kurang benda kan. Selama ni kamu dah hafal inventory akhir, betul ABT tolak dengan PHR bank tunai. Jadi soalan ni ABT pun tak ada kan. ABT tak ada, boleh abaikan ABT. Tunai pun tak ada kan, yang ada cuma bank. So kamu tulis inventory akhir dengan bank saya lah sekali lah bahagian aset semasa tu. Ni yang maksud saya dah bolehlah diskaunkan apa-apa yang tidak ada. Aset bukan semasa ni macam biasalah, ada kos, susut nilai terkumpul dengan nilai buku tu sama aja. Cuma saya tadi aset semasa boleh diskaun lah. 1, 2, 3, 4. Aset semasa kamu buang ABT, kamu buang tunai lah. Jadi yang tinggal cuma ada inventory akhir dan juga bank. Tunai tak ada, ABT pun tak ada. Tolak LS, tolak lebih semasa. Ini adalah kan akaun belum bayar. Ada, kita buat akaun kawalan tadi. Akaun belum bayar ada. Modal kerja. Aset semasa tolak, liability semasa. Modal kerja bukan jumlah nah. Jumlahnya di bawah. Okey, macam biasalah nah, kedudukan dia aset semasa duduk tengah, liability and the gang sebab dia ada lebih daripada satu, dia duduk dalam dulu. Modal kerja tu baris sebelum jumlah.
Okey, equity pemilik modal tambah untung bersih tolak ambilan dapat modal akhir. Okey, yang tu sama saja noh. Okey, ini salah format kosong. Okey, sebelum tu kita tengok yang ada pelarasan noh. Lupa kita tak tengok lagi tadi. Dalam senarai baki awal, baki akhir, kalau aku tengok yang ada nama-nama belanja tu, sewa dengan gaji kan, sewa dan gaji. Jadi sewa dan gaji ada pelarasan. So macam kita dah buat hari itulah. Ingat yang belakang, songsang yang depan. Sewa prabayar. Prabayar tolak. Jadi depan tambah. Belum bayar, bayar tak cukup, kena tambah. Jadi depan kena tolak. Okey. Baik, kita isilah angka-angka. Jualan yang ada cuma angka dalam senarai penerimaan kan. Tak ada jualan dalam akaun kawalan, EBT pun tak ada. So salin balik lah. Jualan 33500. Okay, jualan. Inventory awal dan akhir, tengok kat senarai baki. Inventory awal dan akhir 16650, 12880, 12880 inventory awal dan akhir. Nak tulis siap-siap kat PKK pun tak ada masalah. 12880. Belian, tengok tadi akaun kawalan, pengiraan belian tu kan 11680, belian yang kita kira tadi 11680, masukkan. Pulangan belian, maklumat tambahan nombor 1 550. Okeylah, jadi itulah macam itulah kita salin angka awal-awal tu. Ada lagi tak nak masuk bahagian perdagangan? Habislah kan? Jadi kalau senang kamu boleh kira, kamu bolehlah nak kira bagi siap bahagian ni. So belian tolak pulangan belian. Belian tolak pulangan belian 11680 tolak 550. 11130 awal tambah beli, inventory awal tambah belian 16650. So tengah-tengah tu dapat 27780 tolak akhir KJ 14900. Awal tambah beli tolak akhir dapat KJ, and then jualan tolak kos jualan. Okey.
perdagangan settle. Ada apa-apa pertanyaan? Baik, seterusnya kamu carilah hasil dan belanja. Kita tengok baliklah daripada senarai terima bayar dulu. So hasil kita ada apa? Kita ada komisen satu sahaja, no? Jadi hasil ada satu je. Komisen pun tak ada apa-apa pelarasan. 770. Okey, kutiplah pula yang belanja-belanja. Sewa ada pengiraan. So buat macam mari lah. Ambil angka buku tunai dulu. 1,300. Kamu tengok balik kita catat tadi tu. Tambah 330. Tolak. Akhir tak ada kan. So 1,300 tambah 330. Jadi dapat 1,630. Okey, sewa selesai. Gaji pula pun ada pengiraan 1,100. Kita tengok catatan tadi. Tolak gaji belum bayar awal, tolak 400. Tambah dengan 650. Jadi gaji 1,350. Okey, angkutan keluar. Angkutan keluar salin balik, tak ada pelarasan, 250. Dan insurans. Yang tu dah kira tadi kan. Boh pun tak apa, nak salin balik calculation pun boleh. 750 tolak 250. Ambil insurans tolak ambilan tu 500. Jadi bahagian hasil dah belanja kamu dapat macam tu lah. So yang ada markah kat sini, sewa, gaji dan insurans. Okey, tengok di bahagian maklumat tambahan. Ada lagi kan belanja yang susut nilai tu, no? Susut nilai ni sekarang kena kira lah. Susut nilai kenderaan. Sila kira sekarang. Susut nilai kenderaan. Sekarang ni kena tengok balik lah. Kaedah baki berkurangan. 10% darab kos tolak SNT. Sekarang ni SNT dah ada lah. Kos 15,000. Kamu rujuk balik yang kita buat tadi. Yang kita buat pengiraan modal awal. Tadi kan kita dah ada apa? SNT yang first tu. Ini dah ada sekarang lah. 1,500 tu kamu kena masukkan dalam pengiraan sekarang. So 15,000 tolak 1,500. So 13,500 kali 10% dapat 1,350. So dapat markah lagi satu. Okey, yang tu lah dia punya belanja susut nilai. Okey, kemudian kamu tengok sekejap nota dalam modul. Dalam nota modul ni saya kata soalan ni akan ada satu aset yang akan disusut nilaikan menggunakan kaedah penilaian semula. Rumus dia baki awal yang sebiru kan, baki awal tambah dengan belian tolak dengan baki akhir. Ini memang ada lah. So kalau kamu tengok balik, aset mana agak-agak yang gunakan kaedah penilaian semula? Yang ada awal akhir dan ada beli, hak mana? Perabot. Perabot. Ada awal, ada akhir, ada beli dalam senarai bayaran. Jadi yang tu kamu kena guna rumus awal tambah beli tolak akhir untuk susut nilai. Jadi sila tambah lagi satu susut nilai perabot. Yang ni rumus dia macam rumus KJ lah. Awal tambah beli tolak akhir. Bagi awal perabot 7,500, tengok kat atas.
tambah dengan 1,500, kita beli, tolak dengan akhir 6,006. Okay, kenapa rumus dia macam tu? Cuba kamu tengok balik kan. 7,500 kalau kita tambah dengan yang kita beli 1,500, nilai perabot sepatutnya 9,000 lah. Okey. Tapi dia bagi tahu pada akhir tahun bila dia nilaikan balik tinggal 6,600 sahaja. Jadi ke mana menghilang yang balance tu? So yang balance tu adalah susut nilai. No? Jadi yang akan jadi susut nilai adalah 2,400. So dapat lagi 1 mark. Jadi belanja ada 6 semuanya. Okey, bolehlah kira bagi siap akaun perdagangan dan untung rugi ni. Okey, jadi jumlah belanja dapat 7,480. Okey, jadi boleh kira bagi habis untuk kasar, tambah hasil tolak belanja. RM18,600 tambah hasil tolak belanja. So dapat positif, so untunglah 11,890. Jangan lupa tulis butiran dia, untung bersih. Okay, cikgu zoom bahagian untung rugi lah bawah tu. Okay, jadi macam biasalah, bawa angka untung bersih tu ke bahagian equity pemilik. Okay, apa lagi yang kamu boleh isi? Modal awal, tengok yang jawapan tadi. Tadi kita dah kira modal awal dapat tu 43,930. Masukkanlah siap-siap. 43,930. Itu kamu boleh isi angka ambilan no, dalam maklumat tambahan insurans tadi tu, insurans peribadi tu 250. Jadi boleh habis yang bawah dululah. Untung tambah modal 43,930 dapat 55,820. Tolak ambilan 55570. Okey, habis kat bawah dulu dapat macam tu. Yang kat sini saya markah ada 2 ni no, sebab untung bersih memang selalu dapat markah, lagi satu ambilan nah, sebab maklumat tambahan tu. Situ ya dah ada 2. Okey, ni sekarang ni kita nak isi yang atas lah nah, yang dah siap yang bawah tu. Kita bergerak ke atas. Okey, so macam saya beritahu waktu saya bincang terangkan nota tajuk ni. Okey, aset bukan semasa kita ada 2 kan. Kenderaan dan juga perabot. Kalau tengok balik nota, yang nak kena tunjuk kos tolak S&T tu yang guna kaedah gaya lurus dengan baki berkurangan. Yang tak payah tu yang guna kaedah penilaian semula tak payah tunjuk angka S&T. Jadi yang untuk perabot tu senang lah. Yang untuk perabot tu kamu terus ambil yang nilai yang akhir ni kan 6600 tu, terus je letak di hujung sekali 6600 macam tu. Boleh buat macam tu terus. Okey. Tapi yang kenderaan kena buat macam biasalah. 15,000 kos. Okey, kamu kena tulis balik lah dia punya S&T. Okey, sekarang ni S&T dia dah berapa? Jangan lupa lah kita kena ambil balik S&T waktu modal awal dengan belanja susut nilai yang kita baru kira tadi. Jadi 1,500 kamu kena tambah dengan 1,350 lah no, yang kat tengah ni. 1,500 tambah 1,350.
dia dapat 2850. Jadi tolak balik dengan cos 12150. Tambah dengan 6006 18750. Okey. Yang lain-lain. Baik. Settle yang tu. Kemudian kamu tengok balik senarai soalan. Okey, kenderaan dah settle, perabot dah settle, inventory akhir dah settle. Jadi yang tu yang ada lagi angka yang ada, yang bank kena kira lah, yang ni kena kira. Kamu boleh salin dulu angka ABB dengan angka gaji belum bayar lah. Salin dululah, masuk dalam jawapan kamu ABB dengan gaji belum bayar. Dua tu boleh masukkan dulu. Akaun belum bayar 6820. Kemudian butiran gaji belum bayar 650. Memang ada dua tu saja. Kalau nak bawa ke tengah boleh dah. 6820 tambah 650 7470. Okey, sekarang ni kamu kira bank lah. Kalau tengok oleh nota, macam mana kira bank? Baki bank tu, baki awal bank tambah dengan semua terima tolak dengan semua bayar. Itulah rumus dia. Baki awal tambah semua penerimaan tolak semua pembayaran. Jadi awak tengok soalan tu, kira je lah. Ni kan. Baki awal bank, tekan kalkulator je lah. Baki awal bank tambah dan tolak semua nombor ni. Dapatlah baki bank. Kira sekarang. Dah dapat angka, tulislah dalam jawapan dan tutuplah PKK tu lah. Kirakanlah modal kerja semua-semua lah. 13,450 baki awal tambah dengan 33,500 tambah 770. 4 tu tolak lah. Tolak semua tu. Tolak 2210, tolak 1005, tolak 1003, tolak 1100, tolak 9002, tolak 250, tolak 750. Okey, yang insurans tu jangan 500 lah, tolak angka asal lah. Jangan lagi awak pergi tolak 500 pula. Itu kita buat pelarasan lah. Yang ni awak ambil angka soalan lah, angka buku tunai. So awak dapat berapa bank? 31410 lah, dapat bank 31410. Okey, boleh buat habis lah. Tambah balik dengan inventory. Aset semasa 44290 tolak dengan liability 7470, dapat modal kerja 36820. Dicek tambah balik dengan atas tu 18750, dapatlah 55570. Okey, itu yang kita panggil soalan rekod tak lengkap kaedah analisis.